projek ini, kita telah membina satu bekalan air untuk masyarakat kurang mampu. Idea ini tercetus kerana memandangkan bekalan air yang sedia adalah dari punca air yang tercemar. Setelah lawatan kami lakukan, didapati punca air adalah tercemar dan bekalan adalah tidak menentu. Jadi pendidikan yang dijalankan di Mama adalah penapisan ataupun olahan air menggunakan penuras kasar aliran mandata dengan menggunakan batu kapur. Kami telah menjalankan projek ini dengan usaha sama JAKWA dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Projek ini telah dijalankan dengan cara bergotong royong dan projek ini siap dalam tempoh hanya 16 hari, iaitu 4 minggu dan 4 hari bekerja. Kita telah membina satu takat pengambilan air yang dipanggil empangan atau dalam bahasa Inggerisnya empang alur limpah. Dan juga kita telah membina struktur loji penapis ataupun loji olahan dengan menggunakan penuras kasar aliran mendata di mana air bersih dapat disalurkan kepada pengguna. Komponen ketiga adalah pemasangan saluran pipe yang dijalankan oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Jadi dengan adanya projek ini, apa yang kita lihat adalah air yang dapat dibekalkan secara terus, dengan bersih, setelah ditapis, dapat dibekalkan tanpa sebarang gangguan. Dan setelah projek ini siap, maka kita pergi kepada bahagian pemerkasaan komuniti. Maknanya kita ingin memberi komuniti satu tanggungjawab. Itu perbezaan projek ini dengan projek-projek lain yang dijalankan di dunia ini. Daripada penerima projek menjadi ownership ataupun tuan punya hak milik projek itu, hak milik dia. Jadi kita telah membuat siri-siri pemerkasaan komuniti ini melalui ceramah, latihan dan sebagainya. Dengan cepat, disiapkan dalam masa yang cepat, kos yang rendah, teknologi yang mudah. Jadi masyarakat telah berjaya mendapatkan satu bekalan air yang bersih untuk digunakan. Harapan kami terhadap projek komuniti ini, pemindahan teknologi yang kita buat di sini dapat dibuat di tempat-tempat lain agar masyarakat di kampung-kampung lain dapat menerima kemudahan yang seperti ini. Jadi itulah harapan kita kepada kementerian.